Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Ruzana Muhammad Taib, Melaka TV. Sekretariat Dunia Melayu Dunia Islam DMDI akan mengambil sekurang-kurangnya 10 orang anak yatim dari Gaza, Palestin sebagai anak angkat dan membiayai sepenuhnya kos pendidikan mereka. Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Muhammad Ali Rustam berkata, perundingan mengenai perkara tersebut dengan Gerakan Belia Palestin Malaysia MPOIM akan dimuktamadkan dalam tempoh terdekat bagi membolehkan program pendidikan anak angkat Palestin dilaksanakan segera. If the organization can be the organization, then what I have agreed to take now, we can take beginning to, because I was told you have to spend 5,000 ringgit for a semester if we run for 3 years course, but we can take as earlier as possible, maybe from kindergarten we can take the children from primary school, not only for graduates, because if they lost their parents during the war, but these are the children we want to take. If the cost is lower, we can take more. Kerajaan Negeri Melaka dan juga DMDI prihatin terhadap penderitaan yang dialami oleh rakyat Palestin di Gaza. Program anak angkat Palestin ini adalah sebagai tanda sokongan padu kami terhadap perjuangan rakyat Palestin di samping menyalurkan pelbagai bantuan lain termasuk kewangan bagi meringankan beban penderitaan rakyat Palestin.